Tahu tak, pada 28 Ogos 2003, di Erie, Pennsylvania, seorang penghantar pizza berusia 54 tahun bernama Brian Wells telah berjalan masuk ke dalam sebuah bank PNC dengan membawa sebatang tongkat dan sekeping nota tuntutan wang. Apa yang mengerikan, di lehernya terdapat sebuah peranti besi gergasi yang dikunci. Ia merupakan sebuah time bomb yang sangat kompleks. Brian mendakwa dia telah dipaksa oleh sekumpulan lelaki misteri untuk melakukan rompakan itu selepas menghantar pizza ke sebuah lokasi terpencil. Selepas keluar dari bank dengan membawa wang sebanyak $8,702, Brian telah dikepung oleh pihak polis di sebuah tempat letak kereta. Dalam keadaan yang gemetar, dia duduk bersila di atas tar sambil merayu kepada polis. "Kenapa tiada siapa datang membantu saya? Benda ini akan meletup." Dia memberitahu polis bahawa dia sedang dalam satu permainan mencari harta karun, di mana dia perlu mengikut arahan bertulis untuk mendapatkan kunci bagi membuka collar bom tersebut. Namun sebelum pakar pemusnah bom sempat tiba, peranti itu mula berbunyi dengan pantas dan meletup, membunuh Brian di tempat kejadian di hadapan kamera TV yang menyiarkannya secara langsung. Siasatan FBI pada mulanya tertumpu pada mencari dalang jahat yang menyeksa mangsa yang tidak bersalah ini. Mereka menemui dalangnya, seorang wanita jenius tetapi tidak stabil bernama Marjorie Dale Armstrong dan rakannya Bill Rothstein. Namun penemuan yang paling mengejutkan muncul apabila mereka mula menyusun kepingan teka-teki penglibatan Brian Wells sendiri. Brian Wells sebenarnya bukanlah mangsa colek. Siasatan mendedahkan bahawa Brian pada asalnya adalah sebahagian daripada konspirasi rompakan tersebut. Dia bersetuju untuk memakai bom palsu sebagai lakonan supaya jika dia tertangkap, dia boleh mendakwa dia dipaksa. Tetapi apa yang Brian tidak tahu adalah rakan subahatnya telah mengkhianatinya. Mereka menukar bom palsu itu kepada bom sebenar tanpa pengetahuannya dan mengunci collar tersebut di lehernya secara paksa pada hari kejadian. Pencarian harta karun yang Brian sangka akan menyelamatkannya itu hanyalah satu penipuan. Kunci yang dicari sebenarnya tidak wujud dan bom itu direka untuk meletup walau apapun yang dia lakukan. Brian Wells akhirnya mati dalam lakonan rompakannya sendiri yang bertukar menjadi realiti maut yang dirancang oleh rakan-rakannya untuk menghapuskan saksi. Pada 4 April 2017, Marjorie Dale Armstrong mati di dalam penjara selepas didapati bersalah, manakala Bill Rothstein mati sebelum sempat dibicarakan pada usia 59 tahun.